For freshness, strongly recommend consuming upon purchase. So, kalau order sampai kat korang, kalau boleh saya nak korang minum terus sebenarnya. Sebab dia kalau cair, rasa dia satu sebab dia dah tak sejuk. Lagi satu sebab rasa dia, tekstur dia dah tak rasa macam coconut shake lah. Rider sampai je, kalau boleh kat tangan dia tu, korang terus cucuk straw, terus minum macam tu. In fact sebenarnya kat receipt ni kita dah tulis dah siap-siap. For freshness, strongly recommend consuming upon purchase. Maksudnya kalau selepas purchase tu dah berapa jam korang tunggu kan, dia still sedap, cuma dia takkan sama macam yang korang beli kat kedai. Okay, so yang ni orang order satu cafe latte, dua 2 packs. 2 packs tu original lah, and then dia tak ada add on apa-apa topping. Yang ni daripada GrabFood. So korang kalau nak order coconut shake yang kat kedai sedap, yang kat rumah pun dia sedap, boleh order daripada Coconuts. Korang cari je kat Shopee Food, Foodpanda, GrabFood, kedai nama Coconuts.